Owner baru saja memiliki jengkel hebat ni, BMW S1000RR MPH 2019. Mengadu pada saya, pada punyanya beliau terdengar bunyi yang kurang enak jika dalam pemanduan. Beliau telah hantar di pusat servis BMW di sekitar dan dimaklumkan oleh komen sana bahawasanya ada permasalahan dekat di punya bahagian damper. Kemudian beliau bersetuju untuk menukar damper tersebut. Setelah ditukar dengan damper yang baru, bunyi tersebut masih ada lagi. Ini yang menyebabkan owner berasa agak kesal. Kemudian komen minta lagi 3 hari untuk buat checking yang kedua. Selepas 3 hari, komen dah selidik segalanya dan komen bagi tahu bunyi tersebut adalah berpunca bukan daripada damper, walaupun telah ditukar ganti yang baru, tetapi sebenarnya berpunca daripada fault. Persoalannya di sini, komen tidak menunjukkan sebarang bukti-bukti yang jelas menyatakan yang bunyi tersebut berpunca daripada fault. Owner pun tidak berpuas hati lah. Kemudian owner panggil saya untuk buat inspection. Bila saya datang sini, saya buat uji pandu, tunjukkan pada demo pada beliau dua penyebab bunyi itu boleh terjadi. Yang pertamanya, bila saya buat hard test braking, dia dengar bunyi ketukan, knocking, tak. Bunyi itu kedengaran di bahagian kawasan triple clamp. Ada kemungkinan kita syak di bahagian dia punya bearing steering cone. Keduanya, bila saya buat speed test dan saya lepas tangan rasa dia punya vibration, kita dapat lihat dengan jelas bahawasanya handle tersebut ada wobble. Walaupun dah ada damper, ini bermaksud permasalahan tersebut berpunca daripada steering cone. Ada yang mengatakan benda ni perlu tukar one step sekali triple clamp bearing seterusnya. Sebenarnya ia tak perlu tukar one step. Untuk mendapatkan penjimatan yang lebih baik adalah lebih baiknya kita checking dahulu. Sekiranya knocking tersebut telah mengena di bahagian batang shaft, barulah kita tukar one step triple clamp tersebut. Sekiranya tidak efek kepada batang tersebut, maka hanya cukup sekadar tukar dia punya bearing saja untuk mendapatkan lebih penjimatan. InsyaAllah saya harap owner baru dapat enjoy lepas ni dan tenang setelah tahu permasalahan apa puncanya dan apa dia punya solusi, insyaAllah. Alright, jumpa lagi dah. Assalamualaikum.